asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berikutnya, Puan Ibu Besar Cikgu Siti Salim Habibie Maktum beserta Perwakilan Cikgu Nuzul binti Damandiri, Cikgu Nafat bin Abdul Hamid, Cikgu Nurul Rahman bin Saini, para guru yang dihormati, para panel Wasana Universiti Berbagi dan para hadirin rakan-rakan yang dirahmati Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberi ruang untuk merasakan kenikmatan di puasa. Sama-sama kita doakan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang indah ini dalam satu suasana yang penuh barakah, ditambah pula kita sedang berada di dalam satu bulan yang penuh Ramadan. Satu bulan yang istimewa khusus buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bulan yang ditutup rapat-rapatnya pintu neraka dan dibuka luas-luasnya pintu syurga. Satu bulan yang menjadikan syurga al-lain buat hamba yang saling memaafkan. Jadi insyaAllah berbalik kepada tujuan asal. Hari ini saya selaku moderator bersama panel Wasana Ilmu akan membincangkan Wasana Ilmu atau mini forum yang bertajuk Unjil Al-Quran. Sebelum kita mulakan perbincangan dan persoalan yang bakal ditujukan kepada panel penceramah kita pada pagi ini, terlebih dahulu suka untuk saya memperkenalkan sedikit biodata penceramah. Panel 1, nama Muhammad Ashraf Hadi bin Hadir Riza, lahir pada tahun 2014, tinggal di Kampung Melayu Sari Al-Pasir, Pontianak. Panel 2, Damia Rashika, lahir pada tahun 2013, tinggal di Parit Wak Rabu, Pulau Sematang. Panel 3, Muhammad Amal Arif bin Syahil Azmal, lahir pada tahun 2014, tinggal di Parit Haji Umar, Apik. Untuk ingatan buat rakan-rakan semua, saya berharap rakan-rakan dan hadirin dapat bersama wasiat bersama kepada Wasana Ilmu ini berlangsung dari Siti Aziz Mabis akan adanya kuis dan soal jawab. InsyaAllah sebagai mukadimah bagi memulakan perbincangan mengenai penurunan Al-Quran, kita dapat tahu bahawa Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam dan ia merupakan antara kitab-kitab samawi. Sebagai persoalan pertama kepada saudara Ashraf, boleh saudara terangkan apa yang dimaksudkan dengan nuzul dan apa itu Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih saudari moderator. Saya bagi pihak rakan panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput kami dalam program Wasana Ilmu Nuzul Al-Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita dalam majlis ilmu ini mendapat berkat dan dirahmati Allah. Berbalik kepada soalan saudari moderator tadi, definisi nuzul dari segi bahasa bererti turun. Ia bermaksud turun dari satu tempat yang tinggi ke bawah. Definisi Al-Quran pula ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab serta membacanya merupakan satu ibadah. Alhamdulillah, ringkas dan padat jawapan saudara Ashraf. Terima kasih saudara. Jadi, saya nak tanya dengan serikali kita yang seorang ni, saudara Damia, boleh huraikan sedikit tentang apa yang diperkatakan saudara Ashraf tadi yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran. Silakan saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih saudari moderator. Saya cuba huraikan sedikit ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara majas atau simbolik, yang bermaksud ia turun dari tempat tinggi lagi mulia iaitu langit, Lauh Mahfuz, menunjukkan kemuliaan dan ketinggian wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat penurunannya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Oh begitu, jelas rakan-rakan semua. Alhamdulillah. Umum maklum, nuzul Al-Quran ini berlaku dalam bulan Ramadan. Boleh saudara panel kita yang ketiga, saudara Amal, untuk menyatakan dengan lebih tepat kalinya kepada siapa diturunkan Al-Quran itu dan di manakah mula-mula wahyu diturunkan. Silakan saudara. Alhamdulillah.
Izinkan saya respon ya. Bagi menjawab soalan ini, sebahagian rakan-rakan juga maklum setiap 17 Ramadan adalah tarikh memperingati peristiwa ini. Sebahagian ahli sejarah menyatakan 17 Ramadan tahun ke-41 Hijrah bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Tarikh berlakunya nuzul Al-Quran. Ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi Muhammad SAW beruzlah atau mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliyah di Gua Hira yang terletak di Jabal An-Nur, Mekah. Terima kasih Saudara Amal atas pencerahan tadi. Saudara Ashraf, boleh saudara cerita lebih lanjut tentang peristiwa nuzul Al-Quran ini? Peristiwa nuzul Al-Quran iaitu penurunan Al-Quran memberi erti yang sangat agung kepada kita selaku umat Islam, khususnya dan seluruh makhluk amri. Penurunan Al-Quran ialah proses penerimaan wahyu oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, iaitu daripada Allah ke Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dan kemudian kepada Nabi SAW sebagaimana yang diperkatakan oleh saudari Damia awal tadi. Oh begitu, Saudara Damia, boleh teruskan? Menurut para ulama ulum Al-Quran, proses nuzul Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini mengambil masa selama lebih kurang 23 tahun atau dikira 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, bermula dari tarikh penerimaan pertama hingga dari tarikh penerimaan terakhir. Jadi, Saudara Amal akan tambah. Ia dikira daripada umur Nabi dilantik menjadi Rasul, iaitu 40 tahun dan berakhir ketika umur Nabi Muhammad SAW wafat, iaitu 63 tahun. Ia meliputi 13 tahun di Mekah atau Fatrah sebelum hijrah dan sebelum hijrah dan 10 tahun di Madinah atau selepas hijrah. Berbalik pada Saudara Ashraf, boleh saudara jelas tentang sejarah penurunan Al-Quran? Rakan-rakan dan hadirin sekalian, kita mula dari awal tentang susul galur penurunan Al-Quran ini. Lauh Mahfuz ialah tempat mulia yang terkumpul di dalamnya segala ketentuan Allah. Baitul Izzah ialah satu tempat di langit yang tidak diketahui kedudukannya. Seterusnya, langit dunia, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tengok. Jangan berbual. Bagian. Seterusnya, Saudara Damia. Al-Quran yang diturunkan di Baitul Izzah adalah secara sekaligus sebanyak 30 juzuk. Manakala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur mengikut suasana, peristiwa semasa dan keperluan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin Saudara Amal ada nak tambah lagi? Ada. Surah ayat yang pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul 'azim.
Nabi Muhammad ketika peristiwa nuzul Al-Quran ialah 41 tahun. Yang ketiga, seperti yang telah dinyatakan tadi, peristiwa ini berlaku ketika Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira. Yang keempat, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad dengan memeluk baginda dan mengajar baginda membaca 5 ayat surah Al-Alaq tadi. Alhamdulillah, bersemangat nampaknya bangsa kita bercerita tentang nuzul Al-Quran ini. Banyak ilmu dan manfaat yang kita dapat hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita dalam masa pertengahan akhir untuk sesi wacana ilmu nuzul Al-Quran ini. InsyaAllah, boleh ya saudara dan saudari ahli penuh semua teruskan. Kita nak bercakap tentang kebebasan Al-Quran. Saudara Ashraf, Al-Quran ini tidak sekali dapat ditulis atau dihasilkan walaupun seayat oleh manusia dan ianya bukan seperti buku biasa. Boleh saudara Ashraf menyatakan kebebasan Al-Quran? Ya, benar itu saudara moderator. Dapat kita katakan bahawa satu, orang yang membaca, menghafaz dan melihat sambil memikirkan keajaiban yang ada pada susunannya diberikan pahala. Kedua, Al-Quran sumber hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ketiga, tidak sesiapa pun sama ada di kalangan manusia atau jin yang mampu mencipta ayat yang menyerupai Al-Quran. Banyak sebenarnya kelebihan Al-Quran ini. Betulkan saudara Damia? Cuba saudara menerangkan sebahagian lagi kalau boleh. Tafadhal. Sebanyak kelebihan Al-Quran yang telah dinyatakan dalam Al-Quran sendiri, juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah saya tambah sikit. Keempat, Al-Quran merupakan mukjizat tertinggi dan teristimewa yang hanya digunakan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk jalan kebenaran, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Keenam, membaca Al-Quran mendapatkan jalan pahala dan syafaat daripada Allah. Rasulullah SAW bersabda dengan maksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Alhamdulillah, rakan-rakan dan hadirin mungkin boleh sama-sama kita cari tentang kelebihan Al-Quran melalui bahan bacaan ilmiah atau dengan cara mendengar konsen ilmu, sama ada secara langsung, secara dalam talian dan pelbagai lagi video yang ada. Alhamdulillah, betul saudari. Kita sekarang hidangkan juga pelbagai video untuk mendapatkan ilmu. Tiada alasan untuk kita terus mundur ke belakang. Tepuk dada sajalah iman. Saya yakin rakan dan hadirin sekalian, semua orang yang sentiasa berusaha memajukan diri dan hebat-hebat. Saudara Amal, mungkin saudara ada sedikit perkongsian, ingatan atau sesuatu yang disampaikan berkaitan Al-Quran. InsyaAllah, mungkin sedikit kira dan ingatan untuk kita bersama. Pertama, Al-Quran untuk dibaca, ditadabbur, difahami, bukan dijadikan perhiasan semata-mata. Yang kedua, Al-Quran tidak menjadi sifat atau ubat bagi orang yang ingkar dan zalim. Yang ketiga, Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, hati yang keras boleh dilembutkan dengan hidayah Al-Quran dengan keizinan Allah. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita amat digalakkan membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa Al-Quran akan memberi syafaat kepada si pembacanya. Oleh itu, saya menyuruh diri saya juga rakan-rakan dan hadirin semua untuk sama-sama membanyakkan bertadarus kepada Ramadan ini. Kejarlah bonus yang Allah tawarkan kepada Ramadan ini. Seterusnya dipersilakan. Jika ada rakan-rakan yang ingin membentang soalan. Assalamualaikum semua, saya Afni daripada kelas Enam Ali. Saya ingin mengutarakan soalan kepada barisan panel. Boleh jelaskan antara adab-adab membaca Al-Quran?
Waalaikumsalam. Untuk soalan ini, saya mohon respon saudara Ashraf. Dapat tuan-tuan saudara Ashraf. Terima kasih atas pertanyaan saudari Ahmad. Untuk soalan itu, antara adab-adab membaca Al-Quran: pertama, bersiwak atau membersihkan mulut. Kedua, memilih tempat bersih dan utama khususnya masjid. Tiga, menghadap kiblat sekiranya membaca di luar solat. Keempat, membaca ta'awuz meminta perlindungan daripada Allah dan basmalah. Lima, khusyuk dan merenung makna ketika membaca. Keenam, mengulang-ulang ayat supaya dapat direnung secara mendalam. Ketujuh, menangis dan menghadirkan perasaan sedih dalam hati, terutama ayat peringatan, ancaman dan janji serta dosa yang dilakukan. Saudara Amar, sila sambung. Terima kasih saudara Ashraf. Antara adab-adab membaca Al-Quran yang lain, yang ke-8, tartil, iaitu membaca dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang ke-9, memohon rahmat atau meminta jauh daripada kejahatan dan siksaan ketika membaca ayat berkaitan. Ke-10, tidak ketawa, bising dan bercakap sesuatu yang sia. Yang ke-11, membaca dengan salah satu daripada 7 qiraat atau cara bacaan yang disepakati. Ke-12, membaca dengan mazhab lebih utama daripada membacanya berdasarkan hafalan. Yang ke-13, dianjurkan membaca secara berjemaah dan diharuskan secara bersilih ganti. Yang ke-14, menggunakan suara yang kuat. Yang ke-15, tidak mengindahkan suara atau melakukan bacaan Al-Quran. Assalamualaikum semua. Saya Azam. Saya dari kelas 5 Mu'alim. Soalan saya ialah mengapakah Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan? Waalaikumsalam. Terima kasih saudara yang bertanya. Saya serah kepada saudara yang bertanya soalan ini. Dalam hidup, Al-Quran tak dibukukan seperti apa yang ada pada hari ini. Namun, Rasulullah telah melantik beberapa sahabat sebagai penulis wahyu untuk menulis wahyu setiap kali ia diturunkan. Antaranya ialah 4 Khalifah Ar-Rashidin, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khalid bin Al-Walid. Bahkan pada zaman itu, penulisan hanya dibuat di atas batuan, kulit haiwan, kulit kayu dan kain sahaja, tetapi tidak dikumpulkan dalam satu mushaf dalam bentuk buku. Selepas dibincang dengan teliti atas alasan maslahat dan menyedari bahawa ia adalah satu wasilah yang paling agung untuk memudahkan menghafaznya serta mengelakkan daripada hilang dan luput, maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk dikumpulkan ayat Al-Quran itu. Ianya usaha berterusan oleh para sahabat dan tabi'in seterusnya. Sehinggalah pada hari ini, kita dapat baca Al-Quran dengan baik kerana usaha-usaha pengumpulan dan pembukuan ini. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz jawapan ini baik. Terima kasih kepada semua panel kerana dapat mendatangi info-info ilmiah untuk perkongsian semua. InsyaAllah, kita sudah pun berada di penghujung majlis dan diharapkan segala perkongsian yang diberikan oleh penceramah dapat membuka hati kita di bulan Ramadan ini untuk lebih bersemangat dalam beribadah. Semoga dengan niat bertakaruf, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, bertadarus, berselawat dan menuntut ilmu di majlis seumpama ini, kita akan mendapat jaya dan bimbingan Allah Ta'ala dalam menuju syurganya. Saya selaku moderator dan mewakili pada penceramah ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kesalahan dan ada kesinggungan di mana-mana pihak sepanjang majlis ini berlangsung.
Segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dari Al-Faqih sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.